أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. أحييكم بتحية مباركة، تحية أهل الجنة وتحيتهم فيها سلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. Semoga sama yang berkenan pada hari ini, hadirin mukminin, hadirat mukminat yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala memberikan ruang zikrullah ini kepada kita. Moga-moga ada sesuatu yang memberi manfaat. So Allah janjikan gitu, fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Semuanya peringatan terbaik untuk orang-orang beriman. Salawat dan salam kepada baginda Nabi Muhammad ibnu Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Hadirin yang bahagia, sidang jemaah yang dikasihi, alhamdulillah hari ini kita dah memasuki hari-hari terakhir dalam bulan Ramadan. Dah 25 hari kita berpuasa. Pantasnya masa lalu. Minggu depan raya, lepas tu dah tak ada apa hidup kita semua. Tapi yang penting sebenarnya adalah apa yang sedang kita lalui ini. Ya, sebab Ramadan menjanjikan satu benda yang terlalu besar untuk kita kesampingkan atau abaikan. Lepas tu kita kena ada maklumat tentang Ramadan ni sebenarnya. Sebab Ramadan ini merupakan peluang kesejahteraan dan keselamatan umat Muhammad untuk dibangkit di akhirat sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Yalah, kita realistik lah. Cuba kita realize dengan umur kita yang Allah rezekikan sekitar 70 tahun. WHO pun buat bancaan tahun sudah, ada kata umur umat penduduk dunia ni 77 tahun average. Yalah, 77 tahun tu, tapi yang betul-betul hamba Allah berapa tahun agaknya? Tu kena buang muhasabah tu. Yalah, kat syurga ni di akhirat nanti kita ditimbang amalan pahala kita dengan dosa kita. Maka kalau timbangan pahala dia sedikit, tak selamat lah. Jadi atas realiti tu kita kena bermuhasabah. Dan baiknya Allah rezekikan Ramadan buat kita. Apa yang tak ada pada Ramadan? Ramadan ada Lailatul Qadar, tapi berapa tahun dah kita lalui Ramadan dan berapa kali dah kita miss Lailatul Qadar. Dan kalau malam-malam terakhir Ramadan ni asyik merayau, cari baju raya tak jumpa. Memang nak matching colournya pasal. Ini kegilaan yang tak patutnya berterusan. Kebodohan yang melampau lah kita. Ya. Sebab saya nak bincangkan hari ini bahawa Rasulullah SAW satu hari dalam Ramadan Rasulullah pernah bersebut begini. Ya. Abu Hurairah meriwayatkan hadis ni, hadis Sahih Muslim. Ya, Imam Tirmidzi pun meriwayatkannya, Imam Ahmad pun merakamkannya. Apa katanya? Rasulullah SAW bersabda, ya, raghima anfu rajulin man dzukirtu indahu falam yusalli alayya. Kata Nabi yang pertama, Nabi kata malang sungguh, terhina sungguhlah orang-orang yang disebut namaku di hadapannya, ya, di sisinya, tapi dia tak bersalawat pada aku. Wa raghima anfu rajulin, Rasulullah kata malang sungguh, ya, terhina sungguh, rugi sungguh. Rajulun, ya, dakhala alaihi Ramadan thumma salakh qabla an yufaralah. Ya, seorang yang direzekikan bertemu dengan Ramadan, masuk dalam bulan Ramadan, sehingga dia keluar daripada bulan Ramadan tapi dosanya tak diampunkan juga. Dua dah benda pelik kata Nabi. Yang ketiganya Rasulullah kata wa raghima anfu rajulin, terhina jugalah, rugi jugalah orang yang macam mana? Ya, adraka indahu abawahu al-kibar
falam yudkhilahul jannah. Seorang yang sempat hidup bersama dengan kedua orang tuanya waktu usia orang tuanya dah lanjut, tapi semua itu tak menjadikan dia berpeluang masuk syurga. Ya. Jadi ini cerita apa? Kalau kita tengok raghima anfu rajulin, Rasulullah mulakan terhina sungguh, malang sungguh, rugi sungguh ni. Sebab raghima anfu ni maksudnya ya, letakkan hidung kamu kat tanah, muka kamu tersembam kat tanah je. Artinya memang kehinaan lah. Kita bukan gurau. Rasulullah marah sebab 3 perkara ni merupakan peluang-peluang besar untuk kita selamat dan sejahtera kat akhirat, tapi kita tak garap, kita biar. Maka ya, artinya Rasulullah marah sangat pada orang yang tak ambil peluang yang besar dengan apa yang Allah benar rezeki. Yang pertama, kita ada selawat. Kita ada Muhammad yang kalau kita selawat pada dia, Allah doakan kita 10 kali. Allah dan malaikat doakan kita 10 kali. Jadi rugilah siapa sebut nama Muhammad, dia tak sebut sallallahu alaihi ataupun sallallahu alaihi wasallam. Bagi Pak bila jerit kau main dah. Ya. Allahumma salli ala Muhammad. Kita dia, itu je lah. Tak nyaut, dah makin sunyi suara tu. Dah orang makin kurang. Yang sebelah bila pun tunduk je gitu. Tak boleh bos sebenarnya, rugi Dah jadi satu budaya dalam masyarakat kita. Dulu ya kuat. Dan ada suara yang bagus, dia siap ya, ada berapa orang makmum pegang mikrofon lagi nak backup tu. Jadi sallallahu alaihi itu bukan benda kecil ya. Benda yang Rasulullah marah kalau kita tak buat. Rasulullah marah bukan kita tak doakan dia, sebab kita tak ambil peluang. Selawat sekali dapat balas 10 kali selawat dari Allah dan malaikat. Ini orang tak bijak je lah tak buat. Sebab tu Rasulullah marah sangat. Yang kedua cerita kita hari ini, iaitu orang yang bertemu dengan Ramadan, ya, tapi dia do nothing yang menyebabkan patutnya dia dihapuskan dosa. Yang ketiganya, orang yang sempat duduk dengan mak ayah dia waktu ayah dia dan mak dia dah tua, tapi dia tak buat baik pada mak ayah dia. Patut tu jadi token masuk syurga lah tu. Bagi mak ayah senyum je pun. Kalau mak ayah suka abang balik Ramadan ni, alah abang balik, kan? Jangan balik tak ada abang balik, kan? Memang nasib tak baik lah. Buat mak ayah tersenyum. Kalau jauh, apa salahnya call sekali-sekala, ya, tanya khabar dan sebagainya. Kirimkan apa-apa yang menyebabkan dia gembira. Sebab redha mak ayah ni maksud dia seronok dengan kita. Jadi ada orang yang sempat duduk dengan ayah tapi masuk neraka juga. Tu yang Rasulullah kata pelik dulu. Terhina sungguh. Takut kita dah orangnya. Tapi fokus kita tengah hari ni nak tengok yang part 2 tu. Yang part 2 tu sebab apa? Orang yang bertemu dengan Ramadan, masuk bulan Ramadan, dia hidup. Habis Ramadan pun dia hidup. Sampai raya lah hidup. Ya, tak main muncul bola, tak ada accident, tak ada apa, hidup lah sampai Ramadan. Tapi dosanya masih tak diampunkan. Allah. Kenapa Rasulullah marah? Yelah, Ramadan ni semua janji ampunan. Benda besar yang 3 ni, ya, Rasulullah pernah sebut semuanya ampun dosa. Man sama Ramadan, kata Rasulullah, siapa yang puasa di bulan Ramadan. Puasa tak semua ni? Sekarang tak puasa, kan? Semua puasa. Maka Rasulullah kata ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun dosa yang telah lalu. Man qama Ramadan, siapa yang bangun pada malam-malam Ramadan sembahyang tarawih tu. Sembahyang tarawih tu bukan seronok bang. Ada benda tu. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampun dosa yang telah lalu. Sebab tu jangan tak pergi, ya. Bolehlah siapa yang rasa dosa dia dah habis tak payah pergi, ya. Alhamdulillah, itu 3 hari aku sembahyang dah habis dah. Tak payah pergi, ya. Kan, relax je kat rumah, layan Netflix balik, ya. Layan bola kan, biar juga. Ya Allah, sebab itulah feel dia. Kalau kita faham benda tu, kita akan bertahan. Tinggallah kita dengan Bilal, dengan Pak Imam, 3 orang je pun. Yang Bilal, Allahumma salli wa sallim alaih, kita Rasulullah sallallahu alaihi, macam 8 orang yang suruh kita pakai. Sebab ampunan dosa. Kita kan banyak dosa. Teruk sangat ke tarawih ni sampai kita tak nak datang. Mana teruk? Masuk neraka ke pergi tarawih? Itu je. Susah sangat kan. Kalau kata saya tarawih tidak asal saya masuk neraka, alah, itu tak boleh cakap lah. Yang itu tak boleh wujud lah, tak awal lah kalau dah macam tu. Tapi rasanya kita semua mengakui bahawa kita banyak dosa. Apalah sangat tarawih yang 8 rakaat. Dan kalau bulan ni try lah 20 kan. Maka tak ada lagi orang meninggal sebab tarawih sekarang ni, ya, yang koma, yang collapse, tak ada, ya, semuanya makin sihat nampaknya.
maka pastikanlah kita dapat mengerjakan qiyam Ramadan ni sampai ke penghujungnya. Sebab kalau kata Imam Ghazali, ya, kita tahu ni Ramadan kitanya Lailatul Qadar malam 29. Ya, sebab ni yang termasuk dalam kitab I'anatul Talibin. I'anatul Talibin ni merakamkan kata-kata Imam Al-Ghazali atas pengalamannya, ya, bahawa dia kata penentuan malam Lailatul Qadar atas pengamatan dia, ya, dan biasanya betul adalah berdasarkan hari pertama Ramadan. Tahun ni hari Ahad. Imam Ghazali sebut kalau berbetulan satu Ramadan hari Ahad, ya, dan hari Rabu, maka Lailatul Qadar akan jatuh pada malam 29 biasanya. Dan peliknya Imam Al-Hasan Asy-Syatibi pula mengatakan, aku ikut panduan Al-Ghazali ini dan aku temui memang betul semuanya. Orang baik, kan, orang betul, orang besar. Jadi, ya, tapi biasanya malam 29 ni payah bang. Bilal pun datang lambat dah tu. Cucu dah balik, kan. Pasang belisu punya kat rumah tadi lambat sikit. Cucu punya kat belisu macam dulu juga. Yang pakai solar apa semua tu dia tak nak. Itu bohong dia tak feel. Tak terbakar baju tu. Jadi tak lihat. Subhanallah. Ini semua yang merupakan apa lagi yang tak ada pada Ramadan sehingga dosa kita tak diampunkan juga. Sebut lagi yang ketiga, Rasulullah kata, man qama lailatul qadri, siapa yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar ni tujuan itu je nak backup kita, ya. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi, diampunkan dosa yang telah lalu. Mana taknya malam tu gandaan dia lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kenapa Allah sebut khairun min alfi syahr? Kenapa Allah sebut 1000? Kenapa tak cakap 83 tahun? Dia kan senang, 83 tahun 4 bulan. Sebab Allah nak bagi kita selesa dengan istilah banyak tu. Ya Allah, banyaknya 1000 bulan. Kalau 3 tahun dia 80 tahun, kita tak rasa banyak. Tapi cukup dah. Nak hidup sampai 83 tahun pun belum tentu hidup. Dan kalau hidup pun boleh jamin ke semua tu jadi pahala? Takut bagi banyak dosa je. Kan? Dah tua-tua pun kan mengaku kalau dapat handphone, nyanyi malam-malam tengok geng-geng tua ni. TikTok tu penuh tu, ya Allah. Dengan nenek, dengan atuk semua nyanyi dah. Dia jumpa geng-geng dia balik. Allah, dunia ni memanglah tuan-tuan, kalau tak ada pedoman, tak dengar kuliah, tak pergi surau, hanyut. Ya? Padahal esok nak meninggal lah tu. Kan? Masih lagi, ya, dengan hiburan melampau. Sallallahu-alaihi. Itulah. Tapi kalau kita amati tiga perkara yang Rasulullah kata diampunkan dosa yang telah lalu itu, ada 2 syarat. Rasulullah kata, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Iman dan juga ihtisab. Iman kita tahulah, yakin, percaya apa yang Rasulullah cakap, ya, dan buat apa yang Rasulullah suruh. Sebab iman kena ada bukti, ya. Dan juga ihtisab ni apa dia? Ihtisab ni asal perkataan kita pun guna Melayu, hisab. Hisab apa? Kira. Kita kena ada kira-kira. Aku ni kalau tak bagi tarawih ni, dosa aku banyak mana ni, boleh hapus lagi tak? Itu kira-kira. Muhasabah. Ya. Sebab tu jangan berani-berani sangat. Kalau kita rasa kita dah boleh tak pergi tarawih dengan dosa-dosa kita yang masih banyak. Ya. Sebab tu saya kata, kalau lah malam Lailatul Qadar malam 29 nyanyi kita bos. Ya. Masa tu akak kita dah balik kampung kan, tu minta pasang langsir. Ui, jadi jerit dia, kau nak pergi surau, yang mana raya lah ni? Tu ayat dia, raya benda kat Lailatul Qadar ni. Ya. Maka pandai-pandailah imbang, ya. Bila benda tu namanya malam, maka jangan gadaikan malam. Apa-apa persiapan raya buatlah waktu siang. Ya, malam tetap pergi masjid, pergi surau kat kampung tu. Walaupun surau kat kampung tu memang tak jicap banyak, tak selesa. Lailatul Qadar datang ya, malaikat dia tak turun juga kat situ. Janganlah main kata jicap tu, pergilah tempat yang bersih. Komplain, ya. Tapi jangan sampai kita tak beribadat. Kalau lah kata tak sempat pun, tetap kena sembahyang tarawih juga malam tu dengan family ke, dengan anak ke, ya, supaya kita menghargai apa yang Allah beri pada kita. Takut, ya, kita bersempat hidup ni 20 tahun bertemu Ramadan, tapi sekali pun tak pernah dapat itu. Risau, ya. Takut nanti kita bangkit di hari akhirat bersama dengan orang-orang lain, umat Nabi lain. Allah Akbar, ya. Orang depan kita tu, ya Allah, dia dapat 10 kali Lailatul Qadar.
Kita beratur kan ramai-ramai tengok je. Umar Nabi Nuh pun tengok dia, bro. Kata dia, betul ke kepala kau, bro? Salah ke? Umur kau 65 je meninggal tu, pahala 850 tu benda apa ni? Dia kata, kau nak tahu kau nama Nabi Nuh, kami Muhammad ni, dia ada satu malam dalam setahun, kalau ngam kau buat ibadat malam tu dapat pahala 83 tahun. Ni aku dapat 10 kali. Lebih baik mungkin dapat 50, aku buat lebih sikit malam tu dapat 85 tiap tahun. Biasanya aku tadarus lagi. Subhanallah, ada 850 tahun. Okey lah, backup lah, kita senyum lah besok kita ke akhirat. Itu tujuannya. Sebab tu Rasulullah marah sangat tadi. Siapa sungguh orang yang dapat Ramadan tapi dosa tak diampun. Sebab pahala tujuannya memang nak padam dosa. Allah pun sebut dalam Quran, innal hasanati yudhibna sayyi'at. Pahala ni nak padam dosa. Agak-agak pahala kita cukup tak nak padam dosa kita ni. Itu masalahnya. Maka kalau tahu bahawa kita memang perlukan pahala yang banyak, itu kau dah jangan gadai lah. Itu saya dah cerita baca Quran kan, satu huruf 10 pahala. Tahu tak bacaan Al-Quran ni, kalau siapa khatam lah bulan Ramadan, tahu tak ya, dalam Al-Quran ada 30 juzuk, kita tahu kan. Lebih kurang satu juzuk tu ada 20 muka surat ya. Dan dalam Al-Quran juga daripada 30 juzuk tu ada 114 ayat ya, 114 ayat pula, 114 surah. Tahu tak satu huruf 10 pahala? Pernah tahu tak berapa huruf-huruf dalam Al-Quran? Ini pun satu lagi aset Ramadan. Sebab tu Rasulullah pelik, kata ada orang masuk Ramadan, habis Ramadan dosa dia tak habis juga lagi. Katanya dia do nothing lah, dia tak buat benda lah maksudnya. So apa, huruf-huruf dalam Al-Quran ni berjumlah 1,027,000 huruf. Bayangkan ya, kali 10 lah. Kali 10 tak 10 juta, 270,000 pahala. Siapa baca Al-Quran sampai habis, tak habis pun bang, satu muka satu hari macam kita cerita itu pun, jutawan dia tak kira. Kita dah kat dunia ni nak jadi jutawan mangangan je. Tak nak ke jadi jutawan ya? Dia merasa bang dalam hidup kan, dah modal dia bukan teruk sangat pun, usaha dia pun tu. Baca Quran untuk satu juzuk ni tuan-tuan sehari, berapa minit agak masa dia? Paling teruk pun sejam je bang ya. Yelah, takkan nak dapat income 1 juta kerja sejam pun tak nak. Kat dunia ni abang nak jadi jutawan, sejam tak cukup kerja. Ada orang kerja sampai tak tidur ya, 3 jam je dia tidur satu hari sebab nak kerja sales, nak buat jadi jutawan. Dan kita dapat habis Ramadan bukan 1 juta, 10 juta pahala. Dengan gandaan huruf, setiap hurufnya digandakan 10. Allahu Akbar. Dengan modal sejam sehari. Sejam je sehari bang ya. Tapi dah mula dah tinggal 25 ni, kejar lah. Apa yang boleh sempat duduk lah, sambil-sambil nak buka puasa tu, buka handphone tu, buka Al-Quran. Jangan tengok TikTok yang nyanyi macam Awi tu, tak payah. Yang tengok Suhaimi yang nyanyi lagu Rumbang-Mambang tu, apa lagi? Dia memang dah dia cari pun, dia nak cari dia minumkan tu ya. Saya mau tengok tuan-tuan ya. Dia jangan berani tengok sekali dia datang je dia kali. Tapi saya padam dengan Quran nanti lah. Subhanallah. Satu tahu gangguan banyak hari ni ya. Maka jangan tengok TikTok sampai setengah jam. Tengok TikTok sampai sejam. Banyaknya. Tak dapat apa. TikTok ni kalau kita tengok, kita tak sedar tau, tahu-tahu dah sejam. Ya Allah. Jadi abang balik sampai pukul 5.6 tu, nak buka. Daripada pukul 6 sampai 7.30 abang tengok TikTok. Allah, patut berhentilah 15 minit ke 5 minit baca Quran pun. Padamlah juga dosa tu bang. Ya, besok Nabi tengok awak tu, ni TikToker ni kan. Allah, TikTok bukan orang TikTok, tapi kita banyak kelekaan lah. Tapi antara banyak yang leka hari ni, handphone dia. Tolonglah ya, balance sikitlah dengan apa keperluan hidup kita di akhirat. Bahawa kita ni ya, kena hidup ke akhirat. Kalau mati tanam tak hidup balik, tak apa dah. Kena bangun semula tu masalahnya ya. Maka bila Rasulullah kata malang sungguh, rugi sungguh, memang sungguh rugi kita nanti di akhirat. Memang nangis lah kita ya. Takut kita pula di hari akhirat ketika mana orang tengok dengan pahala yang banyak ya. Sambung cerita tadi lah, drama tadi ya, abang tengok saya ni 800 punya pahala. Tu tengok abang Haji tu 30 tahun dapat Lailatul Qadar tu.
1 juta pahala umur, ya, 60 tahun je meninggal lah tu. Tengok, ini speciality umat Muhammad. Tapi adakah kita orangnya? Berapa kali agak kita dapat Lailatul Qadar ni? Ya, Kamdar banyak kali dah pergi. Lailatul Qadar tak tahu. Kalau tahun ni, saya yang risau tahun ni lah. Bila mana hujung, Allahu Akbar. Ya, memang hari balik kampung tu. Maka Lailatul Qadar ni bukan mesti semayang. Ya, Aisyah pun pernah tanya, orang perempuan lagi agak-agak tak payah sibuk sangat dengan telefon apa semua. Tak payah, malam raya masak macam biasa. Tapi bersama raya, malam raya tu tak payahlah menyanyi lagu raya. Malam tak payah nyanyi, banyakkan berdoa. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, aku banyak dosa ya Allah, Engkau sukakan ampunan, aku mohon ampun pada Engkau ya Allah. Hebat. Itu je. Kita tak pernah dengar pun cerita Aisyah sembahyang tarawih tu. Tak ada. Orang perempuan ni masuk syurga bukan teruk sangat. Orang perempuan senang je orang perempuan nak masuk syurga. 4 je syarat dia kan. Sembahyang cukup, ya. Bila dah period tu, ya, lepas period cepat mandi lah, jangan tangguh pula 5-6 waktu tak sembahyang juga. Itu tak cukup sembahyang ni. Puasa pun kena cukup. Bila period kena ganti. Ya. Kalau sempat nak qada. Ya, kalau sempat qada dan buat senang. Kalau tak, niatlah sekali je, ambil mazhab yang mudah kalau puasa senang nanti. Dan puasa kena pastikan qada semua, baru boleh masuk syurga. Yang ketiga, jaga maruah. Jaga, ya, diri kita jangan sampai jadi sumber orang lelaki, ya, jadi jahat. Dengan penampilan kita, dengan gaya kita, cara kita, ya, menggoda orang lelaki. Tak jaga maruah lah tu. Tak jaga aurat dan sebagainya. Dan yang keempatnya, ya, kalau bersuami, suami redha. Kalau ada ayah kita puas hati dengan kita sebagai seorang anak dia. Itu je token perempuan masuk syurga. Orang lelaki jangan. Tak pergi tarawih, siap. Dosa banyak. Dosa isteri pun kita kena tanggung kalau buat kelekaan kita. Jadi sebab itulah, saya bukan nak tak bagi orang perempuan pergi tarawih pergi. Tapi kalau pergi tarawih dengan minyak wangi yang kuat, ya, tudung mana, telekung awak mana menarik pada orang lain sehingga Pak Imam pun semayang kat tabir tu tengok awak je. Maka ada dalam geng ni janda comel pakai telekung warna pink pula, ya, pakai tak tahu macam-macam dia pakai lagi. Bila semayang Ma'di Aisyah tu, Pak Imam dah kelakang lah dekat dengan tabir dah. Wow, punya nak usaha janda tu habis lah, itu jahanam namanya. Ya, maka orang macam ni. Sebab tu orang perempuan yang cantik sangat, kita dah bahas itu kan, tak boleh pergi surau, tak boleh ke masjid. Tapi jangan perasan sangat lah kan. Yang betul-betul orang panggil kita pe'ah lawa contohnya. Kampung panggil kita pe'ah lawa. Tapi kalau orang panggil kita pe'ah tak berapa lawa, pergi je lah kan? Sebab orang perempuan dia memang tak boleh jadikan kau. Sebab dia lah normal. Orang lelaki ni kalau tengok perempuan dia suka, perempuan cantik dia tertarik, maka itu normal. Tapi kalau dia tengok orang perempuan cantik dia tak rasa apa, tu kena check tu. Masalah tu sebenarnya. Bantu-bantu dia lah, yang normal ni kena bantu juga. Ya, jangan tunjuk sangat. Tiga-tiga mana dia nak kata Tuhan kau pergi cantik depan dia. Memang Pak Imam pergi belakang tu. Tu jadi kes tak elok jadinya. Pak Imam pun tak tahu, yelah saya kenapa dekat belakang je selalu. Padahal Pak Imam duduk depan. Itulah, jadi Ramadan ni menjadi peluang keampunan, ya. Jangan sampai berakhir Ramadan dosa kita tak terampun. Sebab itu perasan tak, hari raya selepas habis Ramadan namanya apa? Hari tu buat lupa pula dah. Hari nama apa? Aidilfitri. Aidilfitri tu ada maksud dia. Bukan kau nyanyi dia tak pasal-pasal. Aid maksudnya kembali, Al-Fitri maksudnya fitrah. Dia perayaan adalah perayaan menggambarkan orang-orang yang dah bersih dari dosa. Sebab kalimah fitrah ni Rasulullah pernah sebut tentang baby yang baru lahir, kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap bayi yang lahir tu dia lahir putih bersih fitrah dia. Tak ada dosa. Hari raya ni, hari raya lepas puasa sebulan ni adalah hari raya Aidilfitri. Kalau tuan-tuan tak tahulah nama dia, saya beritahu. Aidilfitri. Tapi orang Melayu modify sikit bunyi jadi Aidilfitri. Tak apa. Tapi sembahyang raya jangan solat sunatan Aidilfitri tak sah. Solat sunatan Aidilfitri. Rasa Aidilfitri lah. Sebab dia mudhaf ilaih. Aidilfitri. Bukan Aidilfitri. Kalau Aidilfitri nanti kau nyanyi lagu raya tu. Sebab apa? Sebab memang hari ini, hari raya itu adalah hari perayaan orang-orang yang dah bersih dosa. Dia dah puasa sebulan, tak pernah sabar dosa dia tak terampun. Tapi puasa betul lah, bukan puasa perut je.
puasa cakap, puasa mata, puasa telinga, ya, puasa hati yang jahat, ya, puasa nak benci, puasa semua. Barulah puasa tu dapat menghapus dosa. Tarawih pun imanan wa ihtisaban. Datang sembahyang tarawih tu memang harap memang tu bukan nak tunjuk tudung baru, nak tunjuk gelang baru, beg baru, habis. Yang itu tak ada apa-apa nilai dah. Rugi. Dah cukup lah. Yang kita pun dah pengalaman, dah makin tua dah kita ni. Ya, kita pun tahu kalau orang nunjuk-nunjuk kita suka. Mana ada orang suka? Ya, mesti awak tunjuk kat saya. Saya suka awak tunjuk gini. Ada tak lain kita orang kutuk dia semua nak tunjuk dengan orang semua tak ada macam dia. Kita pun ada tapi tak tunjuk macam dia. Dah cukup-cukup lah. Yang tak dapat apa kebaikan pun dengan beriak dengan menunjuk-tunjuk ni. Dunia tak ada manfaat, akhirat pun lagi tak dapat apa-apa. Maka jelas hidup anda je lah. Semayang ke apa ibadah. Apatah hari Lailatul Qadar yang memuatkan pahala. Allahu Akbar. Ya, jangan sampai nanti umat Nabi Nuh tengok ke belakang. Bukan kau umat Nabi Muhammad je. Ya bang, saya umat Nabi Muhammad juga. Mana pahala Lailatul Qadar kau? Saya tak ada lah, saya minta je selalu. Saya beli baju. Seminggu akhir tu memang kat situ je. Bos, apa wah, janganlah gitu. Apalah sangat. Muka awak pun modify. Baju raya kala apa pun sama je muka kau. Macam tu lah muka kau pun. Ya. Kau je perasan cantik sikit. Orang lain tak ada. Sama je. Saya terpaksa cakap gini supaya kita berimbang. Ya, dengan perayaan raya tu jangan gadaikan Lailatul Qadar, jangan gadaikan ampunan Allah hanya kerana nak menyambut raya-raya. Okeylah, belilah baju raya, ya, pergilah buka puasa, ya, nak pergi buffet Ramadan ke apa, pergilah, tapi tarawih janganlah tinggal. Ya, baca Quran janganlah tinggal. Dan inilah Ramadan. Ramadan datang untuk menghapus dosa kita. Ya. Bukan nak cari kambing golek Ramadan. Lepas habis Ramadan pun ada kambing golek. Ini kena ada benda-benda gini tuan-tuan. Ya, walaupun tinggal 2 kaki, tapi saya rasa benda ni belum terlambat. Kita ya dengan Pak Noel kata malam 27 ada 2 pendapat ya. Kalau Lailatul Qadar ni ada 2 pendapat. Pertama, kalau lah malam akhir Ramadan tu berbetulan dengan malam ganjil hari Khamis malam Jumaat, maka itulah malam Lailatul Qadar. Tahun ni 27 Ramadan hari Khamis malam Jumaat tau. Bila? Malam lusa. Kau jangan buat lupa lagi minta lagi. Agak orang minta kata tak kira lah mana-mana pun malam janganlah gadaikan. Ya. Kalau ada yang bini pun, saya pernah ya, bini ialah kita Pak Imam. Saya dulu Pak Imam, sekarang ni jadi pegawai kilah ada pejabat. Ya. Setiap malam tarawih apa semua, bini saya maju, ambil bini nak bagi baju ni bang. Kan? Siang bangun kerja. Dah kita kumpul masjid itu susah-susah saya pergi, tapi saya minta dia lepas balik ya, main tarawih dengan saya. Dia sanggup, okey. Tapi kita pun teruk lah. Dah mengayau jalan tak tu balik nak tarawih kau main-main. Tapi saya tidur dululah. Bangun pukul 3 tu baru boleh tarawih. Gitulah. Ya, perjuangan kita sebab kita tahu Pak Imam pun dosa banyak. Ustaz pun lagi banyak dosa, cakap je buat ni tak. Kan? Esok akhirat ni kena dulu. Jadi kena sembahyanglah tarawih. Kalau tak siapa nak backup kita? Hari yang akhirat ni tak ada siapa peduli siapa pun. Aisyah sampai mengajuk dengan Rasulullah tau. Bila mereka kata, adakah akhirat besok kau tak ingat aku? Rasulullah kata, tak ada siapa ingat siapa ke akhirat ni. Padahal Rasulullah cari umat. Tapi dia nak cerita kepada kita supaya kita tahu. Dan bila mana kita tengok amalan kita dah tinimbang tu, kita akan goyang dan kita, Allah tolong aku. Adik-beradik jerit ke apa, kita tak tengok. Begitulah. Ya. Gentingnya akhirat tu, besarnya akhirat. Jadi janganlah leka dengan dunia. 10 malam terakhir ni kita ada malam 27. Cantik lah, tinggal 2 malam yang cantik. Malam 29 ni tolonglah. Ya, tak kira dah balik kampung pun terawih lah. Pergi je. Seret anak tu naik motor, abah kita tu pergi bawa tu. Ya, tengah dia macam kau main motor dah orang dah koyak muka dah. Kan? Dah putus jari habis dah. Allah Akbar. Pelik kadang-kadang kita mikir ya. Orang Melayu punya raya mesti ada yang terkorban. Cina raya tak ada pun. Rupanya dia dah pasang speaker je tuan-tuan. Dia pakai recorder. Tak macam dia tak ada. Aduh. Ya. Apa ada kontrol macam tu. Kita kena tipu kan. Seronok tu sama lah. Dia kata bunyinya sama. Tapi benda letup tu tak ada lah. Tak apalah apa-apa pun. Yang penting kita pastikan dapat Lailatul Qadar. Ingat ya.
Aidul Fitri perayaan untuk orang-orang yang dah bersih dosa. Siapa yang puasa gitu-gitu je, tarawih pun tak pergi, baca Quran tak baca, ya, malam Lailatul Qadar pun kacau dodol je, maka tak payahlah raya. Sebab raya Aidil Fitri adalah perayaan untuk hari orang-orang yang dah bersih dari dosa. Nak raya macam mana awak bukan orangnya? Ya, ingat, hari raya Aidil Fitri ni hari perayaan orang membersihkan dosa, lalu dia berjaya bersih dosa dan dia merayakannya. Adakah kita orangnya? Maka itu jadi persoalan. Moga-moga kita kuat, ya, untuk meneruskan perjuangan. Bukan banyak pun, apalah sangat, ya. Sebab tu saya punya gagasan senang je tuan-tuan. Mana teruk, masuk neraka ke semain tarawih? Gitu je, ya. Saya pun sebagai hidup itu je, ya. Cakap kau nak masuk neraka ke nak main tarawih? Sungguh-sungguh banyak, ya. Sama macam kita. Maka pergi je lah, apalah teruk sangat, ya. Baca Quran macam nak pita pun seorang. Aduh, kelam nak mata. Satu muka kau jangan bohong. TikTok dah 2 jam kau tengok, takkanlah baca Quran 2 minit dah pitam. Ada ni terajang ni kan. Kita dah marah dah, kita cakap gitu je kan. Siapalah minta 2 minit je, satu muka je bang. Elan kejap, berhenti kejap, baca Quran 2 minit. Allahu Akbar. Ya, saya bukan nak sombong lah, tapi saya dah jadi orang yang tiap kali Ramadan saya akan khatam Quran. Itu dia pun. Walaupun ustaz, Ramadan je saya akan khatam. Macam mana pun saya kena habiskan 1 juzuk satu hari. Kadang-kadang sebelum tidur pun saya akan habiskan. Sebab aku ni cakap banyak ni, cerita kat orang macam-macam, tapi kalau aku tak buat, itulah rezeki yang ada pun buat modal. Lepas tu saya kuat kata, Allah, kurang-kurang nak jadi jutawan dekat akhirat. Kat dunia jadi ustaz je. Ustaz memang boleh kaya bang, ya. Jadi ini naik autocapture lah mana-mana. Tak apalah, tapi kita boleh jadi orang kaya kat akhirat dengan Al-Quran, dengan Lailatul Qadar. Semua senyap kalau cerita pasal jutawan kan. Semua sonok. Tak apalah, motivated, ya. Sebenarnya kita boleh jadi jutawan akhirat dan modalnya tak teruk, ya. Baca Quran 1 jam, ya, kita jadi jutawan dekat akhirat. Ada tak kat dunia ni orang kerja 1 jam 1 hari jadi jutawan? Sebulan dia kerja sejam je sehari, ya. Balik tidur, lepas tu hujung bulan, ya, dia jadi jutawan, dapat 1 juta. Ramadan dengan Al-Quran kita, siapa baca Al-Quran, okeylah. Kalaulah okey, siapa nak jadi jutawan paling kurang, sebab dia bila berakhir Ramadan dengan peruntukan 1,27,000 huruf tu, menjadikan kita jadi 10 juta tau. Banyak sangat lah. Saya tak nak jadi 10 juta, saya nak jadi 1 juta. 1 juta kau baca 3 juzuk je sudah. 3 juzuk takkan tak boleh. Sempat lagi bang 5 hari ni dapat jadi jutawan akhirat. Reduce sikit lah, ya. Memang nak hitam lah. Kalau siapa tak pernah baca Quran kan, ngandap 20 muka surat tu, bagi-bagilah. Hitam lah, aku pula disalahkan nanti kan. Ni ustaz ni, ustaz mana dah ada kata dia dengan ceramah, lepas tu dah baca Quran je. Tak apalah bang, kalau abang mati tengah baca Quran pun, anak cucu 7 keturunan bangga, ya. Yang masuk kerja bernama itu, staf bernama yang mati baca Quran tu untuk saya lah. Kerja keturunan kau bangga baca Quran ni mati, ya. Kalau ialah staf bernama, kalau meninggal mesti masuk berita kan. Baca Quran pula tu bernama pun tu orang bangga. Allahu Akbar. Tapi dah ada kita tu. Kan, gaduh pasal malam, ya, campak petai lah apalah. Inilah cerita orang Melayu, tuan-tuan, ya. Ubahlah. Kita kena jadi bangsa yang bertamadun. Atuk nenek kita dulu orang yang hebat sebenarnya, ya, tapi oleh kerana kelekaan dengan dunia, dengan hiburan, dengan kemasyhuran, akhirnya kita jadi bangsa yang tak ada nilai. Orang tak takut kita lah, ya. Negara kita ni, kita nama je tuan, tapi tengok kita kuil pun untung dia. Kalau aku pindah dapat nilainya 10 juta, duit kita tu kan, duit kita tu bukan, ya. Kerajaan dia yang kuasa dia uruskan lah, tapi duit kita, duit kerajaan ni, duit rakyat. Jadi subhanallah, hak kita makin hilang kan. Bila mana kuasa, ya, orang yang berkuasa pun masih memerlukan orang-orang bukan Islam untuk mendukung dia. Ini cerita apa? Cerita politik ke cerita orang lain? Aduh, dah tulis lain lah. Nak cerita kesayuan kita lah, bila mana iman kita tak hebat, ya, takwa kita tak hebat, kita jauh dari Allah, Allah biarkan kita. Allah jamin gitu kan, in tansurullah yansurkum. Kau tolong Allah, kau tolong kamu.
Tapi kalau kamu abaikan Allah, Allah biarkan kamu. Fala ghaliba lakum, Allah kata, maka tak ada siapa boleh kalahkan kamu. Itu je maruah kita sebenarnya dengan agama. Jadi kita tinggalkan agama, sebenarnya kita tinggalkan keselesaan, kesejahteraan, ketuanan kita dalam negara kita. Wabihi wallahu a'lam. Cukup sampai di sini. Kita sembang panjang-panjang pun nanti tak buat banyak juga rugi. Saya cukup Topik kita hari ni ada cerita tentang macam mana kekesalan Rasulullah tentang orang yang bertemu Ramadan tapi habis Ramadan dosa tak ampun. Cerita itulah sebab tu namanya perayaan kita lepas Ramadan, Aidilfitri. Maka tiga yang utama, kena teruskan puasa betul-betul, jangan buat benda-benda yang rosakkan pahala. Tarawih masih kena buat sebab itu peranannya menghapus dosa. Lailatul Qadar kena dapat sebab itulah backup besok kita ke akhirat. Al-Quran kena baca sebab pahalanya sangat mudah. Allahu Akbar. Satu huruf. Sebab satu huruf ni tuan-tuan, ada yang tak dibunyikan tau. Huruf bahasa Arab ni ditulis kadang tak bunyi. Wallazi, waw, alif, lam. Yang disebut waw dengan lam, wallazi. Alif tu tak bunyi, tapi dia kira. Tu jadi 1 juta tu. Yu'minun. Nun, waw, nun tu, waw tu tak bunyi dah. Sebab ada baris dhammah tu. Hanya dipanjangkan saja. Itulah besarnya Al-Quran. Tapi betul lah, siapa yang tak baca Al-Quran, dia pergi akhirat dia nangis. Abang saya tuan-tuan, abang saya ni ialah, saya kan saya cerita, adik-adik saya ni yang jadi ustaz saya seorang je. Ni suasana tu bukan ustaz sangat. Suasana kat rumah tu bukan suasana ustaz. Yang zaman Taibit, Black Robot tu, semua saya tahu tu nyanyi lagu tu. Saya tak nyanyi lah. Lepas tu zaman Suhan Mimi Hasan kan, zaman semua penyanyi jenis tu. Dah, orang Johor macam tu lah hidup dia. Tak macam mana abang lah, hantar juga seorang kamu seorang ni, jadilah ustaz. Jadi abang saya seorang ada yang tak boleh baca Quran tau. Tapi hari ni, sebab saya pun kenal sama-sama saya pun saya share kat dia. Mak saya kata dia baca Quran dah khatam. Abang kata saya. Itulah, patutnya atas dekat kan? Tak, beza. Dia jadi polis, dia tak kisah agama, dia tak tahu baca Quran. Tapi mak saya cerita baru ni, dia nangis dia cerita, abang tu baca Quran dah khatam. Aku tak kata bagi dia khatam. Hebatnya bila Allah bagi hidayah kat orang, Allah ni mungkin buat saya selalu sebut pasal Al-Quran, dia terasa buat adik aku ni cakap kat aku ni kot. Tak kira lah, janji dia boleh berubah, dia jadi orang baik kan. Di subhanallah. Jadi apatah lagi Ramadan, ada peluang yang lebih hebat tu apa? Doa kita makbul Doa kita makbul ketika 2 waktu. Waktu sahur dan waktu berbuka. Waktu sahur sebab Allah turun ke langit dunia. Maka waktu tu waktu yang mohon ampun, doa makbul, dan juga waktu nak buka. Lepas tu jangan tengok TikTok sampai azan. 5 minit sebelum azan duduklah dan baca doa, minta apa. Saya daripada saya semua dua ada masalah. Tapi mak saya selalu mengadu kat saya dah, seorang ni ustaz. Saya kata mak ada satu benda yang besar orang lain tak ada pada dia lain. Apa dia? Doa mak. Dan subhanallah, walaupun kami ni ada pada ramai, tapi dia yang hantu-hantu semua dah jadi elok kan. Semua dah jaga semayang, pergi masjid. Mak saya kata pelik, macam mana jiran semua kata, kau untung anak kau ramai tapi semua jadi orang. Alhamdulillah. Sebab berkat mak doa. Jadi akak-akak kat belakang tu selalu doakan anak-anak. Jangan marah, jangan meliti. Sebab doa mak azimat yang sangat besar. Dan kita pun yang ada mak lagi, tolong lalu telefon mak doakan saya. Doakan saya. Doa mak ni memang terbukti. Saya ada pengalaman sendiri dan tengok. Abang saya Navy dengan polis. Bayangkan hidup macam mana. Navy tu tiap-tiap pagi sekarang ni dia yang beri salam tu. Aku tak bangun lagi, dia dah bangun. Dia yang beri salam pada family, doakan semua. Dia kata, ya Allah, macam ni sekali berubah. Itulah berkat doa mak. Moga-moga kita semua kuat dengan Ramadan yang masih berbaki 4 hari ni. Rasanya raya memang hari Senin tuan-tuan. Jangan buat hal cari ayam pukul 10 pagi nanti Supaya awal-awal. Sebab atas realitinya kita berpuasa lambat. Berapa jam daripada Saudi tu kan. Jadi anak bulan lebih dekat pada nak matang lah. Dia pun pakai ru'yah dan juga falak ke hisab, maka kita rasa lebih dekat lah untuk bersedia pada. Tapi kalau ada sebab kita pakai dua-dua hisab dan ru'yah. Kalau hisab memang dia dekat sangat, raya itu akan jatuh pada hari Isnin.
Saya tak boleh menyatakan pastilah, sebab saya bukan penyimpan Maha Besar Raja-Raja. Sian abang tu, dia nak keluarkan dia. Saya pula kacau. Itulah, moga-moga ada kebaikan dengan apa yang kita bincangkan tengah hari ini. Yang kita memang semua berazam untuk jadi hamba Allah yang baik, bersama dengan anugerah Ramadan tahun ni yang dana habis pun Allah sayunya. Cepat sangat cepat sangat. Kalau siapa tak buat apa, yang tak sedekah memang tak sedekah lah, yang tak cukur tak cukur, yang tak terawih, dan masa terus berlalu berjalan dan kita tinggalkan bersama peluang-peluang yang tersedia gitu. Moga-moga Allah masih rahmati kita dengan Ramadan yang berbaki 45 hari ini, dan Allah berikan kita ruang keampunan dan kita layak untuk berada di Idul Fitri bersama dengan pembersihan dosa yang Allah janjikan. Qul qawli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma barik lana fi Ramadan warzuqna lailatal qadri 'alal 'am. وأعنا فيه على الصيام والقيام وعلى غض البصر وحفظ اللسان وقراءة القرآن واجعلنا من عتقائك من النيران يا ذا الفضل والإحسان. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.